Setiap manusia buat salah. Yalah, kerana manusia itu lemah. Kita ni mari daripada kilang, lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu default settingnya kilang marinya lemah. Faham? Sebab tu Allah banyak pesan suruh minta maaf. Kerana kita akan banyak buat salah. Okey? Jadi dia sudah minta ampun pada Allah, dia sudah bertaubat. Baik, bila kita sudah minta ampun, sudah bertaubat, hari kiamat adakah ditunjukkan lagi salah silap kita itu? Okey, dengar baik-baik. Hari kiamat ini disebut di dalam hadis, dalam Al-Quran, segala amalan baik buruk kita akan ditunjukkan. Kerana kita semua ni akan dibicarakan di mahkamah yang paling besar. Lepas tu jangan gelak sangat, orang kena jail 12 tahun. Kerana apa? Kerana kita pun akan dibicarakan nanti. Belum tentu lepas. Faham lagi? Penjara dunia okey lagi, main minum air Milo pagi. Hati-hatilah. Jadi dipanggil siapa yang akan dibicarakan dulu hari kiamat? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara dulu. Para nabi dan rasul duduk depan sekali melihat perbicaraan. Allah jadi hakim. Saksi tangan dan kaki kita dan para malaikat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat, pada hari perbicaraan nanti, kami tutup mulut manusia kerana banyak bohong, dan kami jadikan tangan boleh bercakap. Tangan mengaku, saya ambil duit ni, saya curi, saya ejah projek ni. Macam-macam hal dah tangan mengaku. Begini. Okey. Itu bila tu? Apabila dosa itu belum diminta ampun kepada Allah dan dia belum bertaubat. Maknanya siapa yang minta ampun pada Allah, dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, lalu Allah terima taubatnya, maka kesalahannya itu tidak ditulis lagi di dalam buku report cardnya. Buku amal kita sudah dipadamkan. Yang akan dibicarakan di hari kiamat yang ada dalam buku. Contoh, kita buat 2 dosa dalam dunia, berjudi dan minum arak. Kita sudah bertaubat daripada berjudi sungguh-sungguh, lalu Allah pun terimalah taubat kita. Maka dosa judi yang ada dalam buku kita dipadamkan. Okey. Adapun minum arak, kita masih belum taubat kerana setengah sedap lagi layang sting. Lagi. Maka dosa minum arak belum dipadamkan. Maka di hari kiamat nanti dosa judi tidak disebut dah. Kerana kosong. Yang ada ialah apa yang ada dalam buku. Dosa arak itu akan dibicarakan. Jadi soalan kita, bila kita sudah taubat sungguh-sungguh daripada segala dosa, batu jangan minta ampun satu dosa, sebut segala dosa. Allah maghfir zunubi, jangan Allah maghfir zambi. Ya Allah, ampunkan zunubi, semua dosa aku. Tambah taukid lagi, jami'ah, semua sekali. Jadi kalau awak sudah bertaubat, Allah terima taubat awak, tidak akan dibicarakan lagi kesalahan itu. InsyaAllah mudah masuk ke dalam syurga Allah.